Yang besar tournament dekat US. Syakir, Ya. 3 hari. So, boleh ceritakan sikit tak dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga macam mana? Hari pertama tu saya boleh improve banyak lagi lah. Daripada segi short game, long game, iron semua. Second day. Masuk second day macam mana pula? Masuk second day tu saya dah improve sikit. Shot chipping saya pun dah makin okey. Cuma iron saya je tak okey. Final day? Final day hari ni saya main je enjoy sebab dah tahu menang nombor 5. Jadi short game pun teruk juga. Tapi boleh lah. Secara keseluruhan overall dia berpuas hati tak dengan kali ni punya performance ataupun banyak lagi yang perlu? Tak ni lah. Boleh improve banyak lagi lah. So selepas ni habis tournament ni macam mana, apa yang you nak repair balik? Saya nak repair saya punya short game dengan iron. Okay, untuk ni selepas ni next tournament apa yang besar? Yang besar tournament dekat US. Bermain lokal, bermain dengan di luar negara. Ada tekanan macam mana you nak adapt tekanan tu? Tekanan tu saya tak fikir sangat pun. Saya just main je. Just fikir saya punya game. Saya tak fikir orang lain punya game. Okay, untuk ni you lah. Lepas ni memang cita-cita you memang nak jadi professional golfer ke? Ya. Apa impian terbesar? Saya nak jadi professional golfer. Nak tengok dalam TV. Idol lah. Siapa idol lah? Idol saya Tiger Woods dengan Rory McIlroy.